pen ni dia magic tau. Nak tahu kenapa? Tengok ni. Kalau aku tulis kat sini nama aku kan, dia akan ada dekat dalam tablet. So korang tulislah apa-apa pun, dia akan ada dekat sini. Dia akan synchronize. Okay, welcome back to my channel guys. Aku tak nak cakap banyak. Aku nak tunjuk pasal device ataupun buku ataupun pen yang memang awesome ni guys. Aku dah buat unboxing dah. Cuma aku nak tunjuk dia punya packaging. Kalau korang beli, korang akan dapat macam ni. Dekat bahagian dalam, dia akan ada sediakan dia punya buku tu. Lepas tu dekat sini dia ada sediakan dia punya pen. Dekat dalam ni dia punya ink. Ada yang macam pen, ada yang ada dakwat, ada yang tak ada dakwat. Aku akan bagi tahu kenapa dia sediakan macam ni. Lepas tu this one dia punya charging cable. Okay, dia just guna type A to type C. Ni dia punya buku and dia ada sediakan sekali dengan dia punya pen ni. And actually this one dia magnetic tau, nampak? Dia magnetic. So once korang buka kan, dia akan menyala warna hijau dekat situ. Warna hijau tu maksudnya dia tak ready lagi ataupun dia tak pair lagi. So kalau dah pair, baru dia akan jadi warna biru. Korang boleh pair dekat tablet ataupun dekat korang punya smartphone. Okay, so any device korang just kena download dia punya apps. So kalau dekat smartphone, kita tengok dekat smartphone dia punya apps which is Huion Note. Okay, tu dia punya apps Huion Note. Kita pergi download dia punya apps. Lepas tu korang buka dia punya apps. Lepas tu korang tekan button yang dekat atas ni untuk nak connect dengan dia punya buku. Okay, nampak kat situ? Tekan je connect via Bluetooth ataupun korang boleh connect dengan scan. Okay, scan to connect pun boleh juga. So korang just scan je dekat sini. Okay, dia ada dia punya QR code tu. So pen tadi tu, mana dia punya pen tadi? This one, pen tadi ni kan, kalau kita buka, okay, kita ambil. Dia macam pen biasa. Okay, this one pen biasa yang ada ink punya. So let's say aku nak tulis kan. Kita try tulis kat sini lah. Korang imagine ni adalah blank paper. Okay, so let's say aku nak tulis kat sini. Nampak? Dia akan ada dekat situ. Aku nak tulis love, dia akan ada love dekat situ. Dia boleh adjust juga dia punya warna and everything. Aku just nak tunjuk je yang dia boleh guna dekat smartphone. Okay, kita akan tunjuk lebih detail dekat tablet. Okay, tablet dia besar sikit. Okay, sebelum tu aku nak tunjuk dia punya pen. Okay, this one dia punya pen. Dia punya ink ni ataupun dia punya mata ni dia boleh tukar-tukar tau. Macam sekarang ni ink yang ada dakwat. Okay, ink yang ada dakwat. Dia ada bagi juga ink lain ataupun mata yang jenis yang macam lain. Okay, yang ni semua adalah yang ink punya. So kalau ink dia dah habis, kalau dia punya dakwat ni dah habis, korang boleh ambil dia punya spare ink ni. Ataupun yang ni dia tak ada ink. Kalau korang tengok dekat sini, dia punya mata jenis yang macam untuk korang tulis dekat skrin. Okay, dia tak ada ink, dia tak ada dakwat. This one untuk korang nak cabut dia punya ink ataupun dia punya dakwat ni. So kalau nak cabut, just tekan je kat sini, tarik. Okay, dia boleh cabut. Korang boleh tukar lah. So kita tukar yang macam ni. Kalau kita letak yang macam ni, just letak macam tu je. Lepas tu korang dah boleh tulis dah. So untuk nak connect dia kan, okay, first korang just buka je buku ni. Buka, dia akan menyala warna hijau. Macam aku cakap tadi, dia punya apps which is Huion Note. Okay, tekan je Huion Note ni. So kita kena connect dulu. Tekan dekat sini untuk nak connectkan dia. Kita cari Bluetooth. Dia akan ada kat situ. Huion Note X10. Okay, so sekarang ni dia dah connect dah. Dia dah tukar jadi warna biru. Okay, kita nak ambil new page kan. Okay, let's say korang nak buat nota ke kan. Okay, dekat sini korang boleh pilih cover yang warna ataupun design yang macam mana kau boleh pilih dekat sini. Let's say korang nak yang ni. And then kertas ni kalau macam dekat dalam ni dia dot kan. I'm not sure korang boleh nampak tak, tapi dia adalah yang jenis dot. So korang boleh pilih kat sini. Dia ada yang macam, nampak kat situ? Dia ada banyak jenis paper lah dekat sini yang kau boleh pilih kan. Yang macam graph, yang macam list to do. Boleh pilih warna juga. Okay, kau nak warna apa, tapi kita stick pada warna putih je. So pen ni aku dah tukar mata yang tak ada ink kan. So kalau korang tuliskan dekat sini, dia takkan kotor lah korang punya paper ni. Dia ada sediakan benda ni juga tau. This one untuk korang nak tulis ataupun untuk korang nak guna dengan pen yang jenis macam ni. So korang boleh tulis apa-apa je yang kau nak tulis. Perasan tak tadi kalau aku tulis dia macam hilang kan. Kalau aku tulis banyak-banyak macam ni, okay, nanti kalau aku angkat dia hilang kan. Okay, tak perlu risau, kau just sambung je, nanti dia ada. Just sambung je. Okay, dia tak hilang.
So yang ni kalau korang nak guna pen yang jenis yang macam ni, yang tak ada dakwat macam ni. Kalau korang nak lukis kan, do your own creativity lah. Aku tak kerti nak melukis kan. And sebenarnya apa benda? Device ni apa benda? Pen yang hasilkan benda ni ataupun buku yang hasilkan benda ni? Contohnya kalau aku tulis dekat tangan, tak ada kan? Kalau aku tulis macam ni, tak ada. So macam mana? Sebenarnya buku ni guys, buku ni sebenarnya kalau korang buka kan, dia bukan buku ni. Dia bukan buku ni tau. Buku ni korang boleh refill. Kalau dah habis dah korang tulis kan, korang boleh refill balik. Yang penting ataupun dia punya device yang sebenarnya, dia punya main item adalah ni. Dia punya panel dekat bahagian sini ni. Dia punya panel dekat bahagian sini ni. Tu yang dia detect dengan kita punya pen tau. Contoh okey, aku letak kat sini. Nampak? Ni, benda ni yang detect. So kalau kita tampal ni pun and actually dekat sini kau boleh ubah dia punya warna tau. Okay, let's say kita nak ambil yang warna biru, dia akan jadi warna biru. Kita ambil warna lain, kuning, dia akan jadi warna kuning kan. So tak semestinya nak kena guna buku ni. Buku ni aku takut habis nanti. So kalau habis pun tak apa, korang ambil je buku mana-mana kan. Korang just masuk je dekat sini. Okay, buku ni kau boleh beli je buku-buku mana, cuma this one yang penting. Ni dia punya alat dia. So dekat sini kalau korang boleh nampak, dia ada macam button dekat situ kan. Button tu untuk apa? Button tu untuk nak flip ke next page. Okay, let's say korang dah tulis kat sini kan. Okay, korang dah tulis. Okay, kita tukar dulu. Okay, let's say dekat sini korang dah tulis kan. Okay, korang dah tulis. Lepas tu korang nak new page kan. Okay, korang nak new page. So macam mana korang nak new page? Sebab yang ni dah new page. Korang just tekan je dekat sini. Tekan ni, dia akan new page. Okay, so korang just boleh sambung balik lukis ataupun tulis apa yang kau nak tulis. Contoh lah aku nak tulis kan. Ni aku contain je kan. Kalau lah aku nak tulis nama aku, kita buat karangan lah. Okay, macam mana? Sama tak? Tulisan aku, dia akan tukar kat sini. And kalau tebal sangat kan, kau boleh adjust juga. Nak nipiskan dia punya tulisan ni. Okay, nipiskan dia punya tulisan. Okay, ni tulisan dia nipis. Nak nipis lagi, dia boleh scroll. Dia boleh scroll juga. So, korang boleh pilih yang ni tebal. Okay, contohnya kalau nak sign ke, cantik tak? Senang kan? Let's say korang dah tulis dah apa semua kan. Okay, korang dah lukis dah apa benda semua, whatever so ever lah kan. Korang dah lukis dah. Lepas tu korang nak simpan as a PDF. Boleh ke tak? Boleh. So dekat sini kita tekan dekat mana Okay, this one. Kita tekan dekat sini. Dia ada share. Okay, dia ada tulis share. Lepas tu korang just tekan je share. Dia akan saving. Lepas tu dekat situ dia ada PDF. Nampak? Dekat situ dia ada PDF. So korang just tekan je PDF and export. So dia boleh export kepada PDF guys. Okay, aku lupa nak bagi tahu dia guna bateri ataupun tak kan. Yes, dia guna bateri. Kalau kau tengok dekat sini, dekat bahagian sini dia ada charging port type C kalau kau boleh nampak. So kalau dia punya bateri dah nak habis, dia akan menyala warna merah. Dekat sini pun dia dah bagi tahu dekat korang semua. Nampak? Okay, this one dia punya detail-detail. Kalau warna merah, bateri dah nak habis. Apa semua detail, info semua ada kat sini. Okay, so korang rasa function tak function benda ni? Aku rasa memang serious function. Sebabnya kalau kita lukis dekat tablet kan. Okay, let's say kita lukis dekat tablet, dia feeling dia tak sama. Dia tak sama. Kadang kita terletak tangan, dia dah lari lah kan. So dia punya feeling tu tak sama macam kita tulis dekat atas kertas betul. Tapi buku ni, dia boleh tulis dekat atas kertas betul. Feeling dia sama macam korang tulis dekat atas kertas kan. Tapi dia boleh transfer apa yang kau tulis tu ataupun apa yang kau lukis tu dekat dalam korang punya phone ataupun notebook ataupun tab kan. Ataupun korang boleh export kepada PDF. So aku rasa benda ni serius, memang sangat-sangat best guys. And korang tak perlu nak risau kalau dia habis paper ke apa. Sebab dia bukan paper ni, benda ni macam aku bagi tahu tadi, benda ni yang
boleh track korang punya drawing and korang punya tulisan apa semua tu. Dia ada sediakan ni juga. So, korang boleh letak. Serious function guys. Aku tak pernah terfikir benda ni akan wujud. Tapi kalau korang nak kan, aku dah sediakan this product dekat dalam video ni. So korang boleh beli je. Tekan je dekat situ. Alright.